isu lelaki punya kesuburan ni ada macam-macam, bukan sahaja kosong saja. Ada yang lelaki ni dia keluarkan benih yang banyak banyak, tapi bila as soon as dia keluar daripada badan, semuanya mati. Ada juga yang banyak, tapi kebanyakannya benih di kepala dua, ekor bercabang, berenang tak betul. Ataupun ada yang keluar sikit je. Ada yang lebih worse, langsung tak ada, kosong. Itu adalah mimpi ngeri bagi seorang lelaki lah. Tapi jangan putus asa. Kalau apa pun kita punya condition, whether severe ke tak severe, there always ada jalan lah untuk kita kita dapatkan anak. Kita boleh dapatkan dari segi dia ada, kita sedut daripada testis, ataupun kita ada, doktor ada bagi ubat untuk apa, menghasilkan lebih banyak sperm, menguatkan sperm. Dia ada banyak rawatan, as long as kita kena dapatkan pemeriksaan dengan cepat lah. Setengah-setengah orang yang pernah jumpa tak pernah langsung buat rawatan 12 tahun kahwin, tak pernah langsung buat rawatan, simply because dia rasa bukan dia punca dia. At the end of the day, bila kita check dalam air mani dia, kosong. Ketika tu dah umur 40 lebih, dah tua, kita dah tak ada semangat, tak ada courage dah nak buat rawatan, kan? So sementara muda, jangan jadikan muda sebagai alasan untuk nanti dulu. Semakin cepat kita dapat tahu diagnosis kita, semakin cepat kita dapat rawatan, semakin cepatlah kita dapat menyelesaikan masalah kita. Okay?